Tuan-tuan dan puan, sehari dua yang lalu kita ternampak di media-media sosial gambar yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi terlelap di satu majlis. Dia terlelap. Saya nak bagi tahu pada pihak-pihak yang menyebarkan gambar itu, anda sedikit sebanyak tiada moral. Terlelap ni adalah berlaku pada setiap manusia. Apa ni, Datuk Seri Zahid dia bukan malaikat, boleh terjaga 24 jam ataupun sebagainya. Dia manusia biasa seperti kita. Kita sebelum ini pernah terlihat gambar-gambar ahli-ahli parlimen tertentu terlelap di parlimen, terlelap di stadium, terlelap di perjumpaan-perjumpaan tertentu. Terlelap ini adalah lumrah manusia. Jadi dengan Datuk Zahid ni duk fikir tentang negara, duk fikir bagaimana nak menaikkan taraf hidup orang Melayu, terutama sekali anak muda. Macam hari ni saya hadir dalam penyerahan wasikah pelantikan penyelaras, orang panggil apa, tugas peringkat parlimen. Dia pagi dia ada tugas, tengah hari tadi ada tugas, petang ini di Kuala Lumpur dia ada tugas untuk anak muda, terutama sekali bangsa Melayu, orang Islam di bumi Malaysia ini. Fikir tentang negara ini, terutama sekali apabila beliau menjawat jawatan menteri luar bandar. Jadi tuan-tuan dan puan di luar sana, saya nak nyatakan gambar terlelap itu bukan modal politik. Sangat janggal dan sangat pelik lah. Kalau gambar sebegini pun nak jadikan modal politik, makna kata kalian orang-orang yang menyebarkan itu kekurangan ataupun tiada modal politik. Gunalah idea yang kita ada untuk kebaikan rakyat bersama. Jadi saya harap kepada sahabat-sahabat di luar sana, nak perburuk, nak peleceh, nak mengaibkan seseorang tu, tengoklah keadaannya. Seperti saya katakan tadi, Datuk Zahid dia bukan malaikat. Dia manusia biasa yang berusia hampir 70 tahun. Assalamualaikum.